Dah lama tak dengar nama Remy Felix. Selalu nama glamour Remy Remy, biasa nama dia Remy. Okay, hari ni aku nak cerita. Hari ni aku punya hari ni pack gila, busy tau. Pagi tadi temankan Faidil buat apa tu semua angkat sawit. Lepas tu aku pun petang aku pergi tolong Cik Masrum nebas pokok. Lepas tu kawan aku ajak pergi berenang. So aku nak cerita masa aku berenang tu, aku dapat feel macam yang aku ni seorang Pascal tau sebenarnya tau. Waktu berenang tu macam aku rasa macam aku ni Pascal tau. So aku rasa macam aura-aura seorang. Tangan kau kat belakang Tangan aku kat belakang. Masa aku bayangkan macam tangan aku meningkat kat belakang. So aku macam guna kaki je untuk aku nak apungkan diri. Alamak. Tapi kaki kau tak kena ikat. Tapi kaki tak kena ikat. Tapi bila tengok Pascal kena ikat kaki dengan tangan kan, aku macam apa siap. Dengar kawan yang masuk Navy cerita kan. Berenang kena masuk menyelam dalam kolam berapa kaki kan. Dahsyat. Tengok diorang punya latihan pun aku rasa macam tak sanggup siap kalau aku. So aku rasa hari ni aku rasa macam berbangga gila hari ni bila kita sebut pasal Pascal, kita ada bawa guest seorang ex Pascal. Mak jumpa bang. Terima kasih bang sebab duduk. Okey, terima kasih bang sudah datang. Boleh perkenalkan diri bang, Boleh. Saya asal daripada kampung ni, daripada Sungai Rambai ni. Dan saya adalah keturunan daripada orang yang membuka Sungai Rambai ni. Kalau kenal Daing Kepuh, boleh tengoklah dalam sejarah dia. Saya adalah daripada keturunan dia lah. Tak tahulah, mungkin darah pahlawan tu ada kat saya. Kemudian berturut-turut lah. Ayah saya adalah seorang tentera darat. Tentera juga. Ayah saya tentera darat. Kemudian saya pun masuk tentera laut. Okey, nama saya Zamri bin Haji Senin. Okey. Tapi kalau dalam Pascal tu dia ada code word sendiri lah. Kalau kita panggil code word ni nama panggilan lah. Nickname tu dia tahulah orang ni. Daripada jauh pop kita dengar je, kita dah tahu siapa dia. Kita dah tahu ini mesti geng Pascal. Macam nickname abang apa bang? Kalau kat kampung ni lain lah. Kan? Kalau kat kampung lain, tapi dekat kampung ni berbeza orang panggil saya. Dah banyak nama sebab jiran pun panggil, jiran kenal daripada sekolah. Ada jiran kat sini juga, tapi dia akan panggil saya lain lah. Saya tahulah orang panggil saya ni bukan orang ni, orang lain. Orang ni panggil saya ni orang lain. Tapi banyak dia punya variasi dia tu. Variasi dia, nickname dia. Seorang-seorang tu berbeza lah. Kita tahu nickname dia. Kadang-kadang kita tak tahu nama dia. Kita lupa. Kita lupa nama dia, kita panggil nickname ataupun nama panggilan lah. Kalau bahasa Melayu panggilan lah. Kalau orang Melaka biasa nama gelau lagi ingat daripada nama betul ni. Betul. Kalau kata kau kenal tak ni? Siapa nama dia? Nama dia ni. Aku tak kenal. Kalau kau sebut nama gelau dia, dia panggil keluar. Ni aku kenal lah budak ni orang mana. Kadang-kadang orang tanya, kau kenal tak? Dia bagi nama sebenar. Aku tak kenal lah. Cuba. Tapi cuba kau hantar gambar. Kenal dia. Budak ni. Budak ni. Betul. Macam tu lah. Dia macam tu kat kampung ni, macam tu lah. Kalau kat kampung ni saya banyak orang gelaran. Kalau sebelah atuk saya dipanggil lain. Kalau yang ni panggil lain. Masa arwah atuk saya pun dipanggil saya lain. Banyak nama dia. Jadi kita tahulah orang tu panggil. Kita tahu orang ni atas sebelah saudara, sebelah atuk kan. Kalau dalam Pascal tu nama lain. Kalau dalam Pascal pun saya ada 2-3 nama. Banyak juga. Betul. Tapi kalau kawan-kawan tu panggil, dia ada nickname lah. Tapi kalau nama gelau saya dekat Pascal ni orang panggil Toyol. Toyol. Kenapa bang? Kenapa? Sebab Toyol tu saya dapat daripada saya masuk rekrut. Saya masuk rekrut, dia orang panggil saya Toyol. Tapi daripada rekrut tu lah, kadang-kadang daripada rekrut tu sekarang ni prajurit muda. Dia orang sebut rekrut dan tak tahu kan. Tapi dia panggil
prajurit muda. Daripada rekrut tu lah dia orang gelar saya, dia masuk je terus. Lama-lama tu dia ada gelaran. Kau ni. Yang ni Azmi Kengkang, yang ni Azmi JBX. Dia tengok pada yang paling dekat apa kau punya ni kriteria kan. Faham. Itu yang bagi gelaran tu kawan-kawan juga. Kawan-kawan juga. Bukan senior atas lah. Tak ada. Kadang-kadang kawan-kawan juga. Tapi kadang-kadang kalau kita tak ada nickname, masuk dalam Paskal. Kalau daripada rekrut kita tak ada nickname ataupun gelau, kita akan masuk kat Paskal, dia akan bagi gelaran kat kau. Tengok apa yang kadang-kadang dia tengok rupa. Kadang-kadang dia tengok perangai. Jadi dia dah tengok rupa ke perangai, dia hembus je lah nickname apa yang dia nasib engkau lah. Dia panggil Abang Toyo kenapa pula? Abang malam-malam boleh pergi ni? Tak, kadang-kadang tak tahulah. Saya pun dapat gelaran tu macam tu lah. Lepas tu adalah bila dekat Paskal tu adalah gelaran yang sama tu berturut-turut adik adalah. Kalau contoh Bangau, Bangau 1, Bangau 2, Bangau 3. Dia akan sebut Bangau apa? Bangau junior, Bangau senior. Tapi bang, kalau macam dalam cerita Paskal, kan dia ada nama nickname official dalam Paskal ke bang? Ya. Nama abang boleh saya tahu nama abang ke tak boleh beritahu? Code name abang. Code name dia tu. Macam cerita Paskal kan dia orang punya ada code name. Alpha, Tango apa semua tu. Itu bukan Dia sebenarnya kalau dalam tu untuk operasi dia lain. Operasi dia panggil pakai tim lah. Tim dia tim A, tim B, tim C, dia tak panggil nama orang. Kalau nama orang ni kalau kita jumpa, contoh kita pergi buat latihan ke operasi, muka dah bertutup semua, kita tak kenal. Betul. Kata, kau siapa? Cakap slow je lah kat telinga, kau siapa? Dia bagi nama gelaran. Ni, okey. Faham tak? Lepas tu kita kadang-kadang kita cakap, kau bilang kau mana? Sana, atas, dah naik. Kau duduk macam tu je. Dia punya gelaran tu ada tujuan. Bukan kita faham. Bukannya kita gelau macam kita kat kampung jugalah. Kan? Kat kampung. Kalau dekat tempat kita lah. Kalau kat tempat kita tu dia orang panggil saya abang. Itulah gelaran saya. Tapi kalau ada juga panggil saya Din. Nama Zamri tapi Din. Jauh tu. Memang jauh. Itu cakap pelik. Kalau sebelah arwah nenek saya dulu, bukan ni lah, sebelah arwah bapak saya, dia panggil saya Musang. Allah. Pula macam-macam lah. Tu sebab kita kena tahu siapa yang memanggil kita. Kalau orang ni panggil nama ni, kita dah tahu orang ni. Tapi nama saya tu sampai sekarang lah orang kenal lah. Junior-junior anak buah saya, pelatih saya, kalau dia kata, wah, ini Encik Toyol dah datang, mati. Encik Toyol. Tapi nama tu abang rasa macam bangga ke atau rasa macam apa kan nama aku Toyol ni? Sebenarnya nama tu kan penerimaan mula-mula tu. Satu anugerah tau. Satu anugerah kan. Sebab apa? Mula-mula tu kita rasa pelik lah, kenapa dia panggil aku Toyol. Macam kita kecil-kecil. Benda kecil orang panggil boy ke. Kadang-kadang, weh, gemuk. Sampai ke besar dia gemuk. Walaupun dia kurus, dia orang panggil tetap gemuk. Tetap gemuk. Tetap gemuk, betul. Macam tu lah. Ada yang satu pula, kalau dah nampak kau badan berisi je, Bob. Bob. Apa, kalau orang dulu dia panggil bonyok lah. Macam-macam. Dah macam-macam nama. Dah macam-macam nama kan. Jadi kalau dalam, saya rasa bangga lah kan. Bukan bangga, kita jangan marah sebenarnya. Okay. Patutnya kita rasa bangga, kita rasa selesa dengan benda tu. Kan? Kadang-kadang kalau kita tak suka, kita cakap je lah, kau jangan panggil aku nama tu lah, tak best, kau tukarlah nama lain. itu pun lembut tu cakap macam tu. Kan? Tapi kalau kita dengan kawan-kawan, kita tak ada cakap lembutnya. Memang cakap kurang hajar je. Bapak kau. Kadang-kadang dia sebut,
Woi, hawau. Kalau kita orang Melaka dia panggil hawau lah. Tak kira lah orang Kedah ke, Kelantan ke. Kadang-kadang kita bila kita dah campur dengan orang ni, kita tahulah bahasa masing-masing. Kalau orang tu orang Kelantan, kita cakap Kelantan. Oh, mu ke debeng. Debeng. Terus masuk aja cakap Kelantan ke cakap Kedah. Tapi sebelah Pascal ni dulu dekat Perak. Banyak cakap Perak lah. Cakap Perak. Lewe yo. Abang ni bahasa logat satu Semenanjung, satu Malaysia tahu. Mengkomik kami. Ada juga sebelah Kedah. Tapi sebelah sana banyak sebelah Kedah lah. Sebab Lumut tu dia hampir dengan Kedah. Dia tak banyak pada, tak ada dia nak kata Kedah pun tidak, Perak pun tidak. Dia tengah-tengah lah. Hampir tengah-tengah. Tapi banyak pada utara. Lebih pada utara. Situlah macam dalam tentera ni kita kenal lah kawan-kawan kan. Kau Pascal ke, kau Navy biasa ke. Macam tu lah. Kalau kau Pascal ni dia relax. Tapi kau Pascal ni itulah. Kalau kita nak kenal orang Pascal ni susah. Betul susah. Kenapa dia susah bang? Sebab dia betul-betul low profile lah. Kalau bahasa Inggeris tu low profile lah. Kalau bahasa kampung tu betul-betul dia rendah. Rendah diri. Rendahkan diri dia. Dia tak nak bagi orang kenal. Dia tak nak orang tahu. Macam saya tahu yang abang daripada Pascal sebab abang Ali yang beritahu. Abang Ali yang cerita. Tu yang saya cakap, Pascal kat taman saya ada orang Pascal selalu macam sempena bulan kemerdekaan ni saya terfikir saya nak panggil abang lah sebab kita nak tahu macam mana cerita nak jadi Pascal tu, macam mana misi abang pernah buat. Sebab Pascal ni tentera ni mengawal menjaga keselamatan negara kan. Dia benteng pertahanan negara lah senang cakap. Betul kan. Kalau macam tentera darat ni banyak pada darat lah. Pada darat, pada sempadan tu maksud dia sempadan tanah. Kalau tentera darat. Kalau laut ni sempadan air. Sempadan air. Tapi bang, kalau Pascal ni semua nak dijaga. Okey bang, sebelum kita pergi ke go deeper, kita pergi ke dalam punya soalan. Soalan yang pertama, santai je sebab ini di mana topik yang kata mukadimah, di mana kita bertiga kalau berborak pasal mengumpat orang kampung. Biasa. Biasa kan? So benda ni pun abang pun pernah melalui zaman muda tu. Betul. So saya nak tanya lah bang, betul ke kalau abang-abang askar ni kalau nak ngurat orang perempuan hanya petik jari saja, senang nak dapat? Betul ke bang? Betul ke saya nak tanya tu? Ini betul-betul tiga Abdul ni. Betul ke bang? Kalau pakai baju loreng tu kira macam ngurat perempuan senang dapat lah. Betul ke bang? Nak cakap senang tu pun tidak, susah tu pun tidak. Dia bergantung pada individu lah senang cakap. Dia macam ni lah. Tengok pada individu masing-masing. Betul cakap tadi. Betul. Tengok individu masing-masing. Lepas tu cara. Ada orang dia akan mengorat pakai uniform. Dengan dia punya beret melengkung lah, apa sengit macam saya lah lebih kurang kan. Tapi abang memang handsome. Sengit lah kan. Alamak cakap. Itulah kelebihan diorang. Tapi macam tengok pada macam masing-masing lah. Tapi macam Pascal ni telah ditekan awal-awal. Kau nak mengorat, kau jangan pakai uniform. Memang ditegah lah. Ditegah sebenarnya, ditegah kan. Sebab tujuan tu apa? Tujuan tu apa? Betul. Kan? Jadi tak payahlah kau nak berlagak engkau nak pakai luring pergi ngorak awek. Lepas tu kena tumbuk kau lari. Betul tu. Kita tahu macam tu lah kan. Biar kita nak mengorat, kau pakai baju biasa. Kau ngorat lah. Kadang-kadang awek tu pun kena tipu juga. Kan. Kadang-kadang orang tu cakap saya daripada ni. Padahal dia bukan sebenarnya. Itu yang kita tak nak jadi macam tu kan. Jadi kita low profile. Kadang-kadang awet tu tanya, abang kerja apa? Aku cuci longkang aja. Kau nak tak nak? Okay. Aku cleaner aje kan.
Aku cleaner je. Lepas tu tak ada apa lah kan. Cakap cleaner tu. Oh, okey. Okey. Kalau Minta nombor telefon. Lepas tu tukar nombor telefon terus. Oh, kalau macam tu kira lulus lah. Tapi gadis-gadis dulu memang minatnya askar. Betul. Sebenarnya ada juga ada yang tak minat juga sekarang. Tengok pada tempat. Kalau memang. tengok pada tempat kan. Kalau ada tempat tu yang minat askar, minat lah. Macam tempat abang Lumut tu kan memang bandar askar, tempat askar kan, bukan bandar askar, tempat askar. Sebenarnya Lumut tu bukan sebenarnya dah naik taraf bandar tentera laut. Bandar tentera sekarang sekarang. Dah lama dah. Dah lama bandar tentera laut. Kalau nak pergi Pulau Pangkor, pergi Lumut. Lalu Lumut kan. Ya, lalu Lumut, lalu Teluk Batik. Dia ada dua JT lah. Dulu Lumut saja. Sekarang ni dia dah ada lagi satu dekat kawasan Teluk Batik. Dua juga lah. Teluk Batik tu dekat je. Dia macam sebelah-sebelah lah sebelah je, boleh berenang lah. Kalau macam Pascal boleh lah berenang. Kalau macam orang biasa boleh. Boleh ke? Janji kau letaklah buaya ke, alamak, Jaws ke, dia kejar boleh. Terus boleh daripada tak boleh, terus boleh. Mesti boleh. Sama juga kita berenang. Sebenarnya macam tu lah kan. Sebenarnya air laut dengan air tawar ni ada beza lah. Itu je pun. Okay bang. So saya akan bagi soalan yang kita rasa macam nak tahu macam mana abang boleh nak jadi Pascal ni. Sebab minat ke, ataupun daripada arwah pupuk abang untuk jadi Pascal ke, ataupun dalam dah masuk tu digesa, dipilih. Dan lagi satu saya nak tambah, boleh tak abang cerita perjalanan abang dalam Pascal tu 3 bulan nak masuk komando tu kan? 3 bulan macam mana abang peritnya dalam 3 bulan tu nak menahan segala azab dia tu. Lepas tu apa perasaan abang rasa macam bila tengok, saya tengok dekat dokumentari YouTube bila nak keluar ke bunyikan lonceng kan, betul lah abang? So abang rasa bila kawan-kawan tengok bunyikan loceng tu, apa juga yang abang rasa masa tu? So abang boleh cerita tak? Sebut sedikit. Okey, mula-mula saya masuk rekrut. Dulu rekrut lah. Sekarang ni prajurit muda lah. Tapi saya ikut zaman saya lah, zaman rekrut lah. Rekrut. Okey. Saya rekrut bermula 3 hari bulan 7 91. 91. Saya belum lahir lagi tu. Okey, saya 91 dah masuk rekrut. Tapi rekrut bukan di sini, di Singapura. Dia kat Singapura. Ya, dia Singapura. Todak Langgar Singapura lah. Terpacak semua. Saya duduk di sana 6 bulan. Okey. Hari-hari tengok tambak Johor. Sebab dia saya duduk Marsiling. Saya duduk Marsiling tu sebelah dengan, boleh kita nampak Johor. Boleh nampak tambak Johor. Hari-hari nampak jembatan tu. Dah jemu tengok. Jemu 6 bulan. Hari-hari terpaku tengok je. Bilalah aku nak habis. Tapi ada juga dalam rekrut yang lari. Ada? Ada. Boleh ke? Boleh. Baru nak jadi askar tu lah. Dia dalam rekrut tapi jiwa dia dah kat luar. Dah dekat luar tau sebenarnya. Sebenarnya dia kata engkau masuk tu panah-panah teh ayam bukan bersungguh lah. Kau nak ajak cuba-cubalah. Sekali dapat, kali dah kena teruk. Boleh tahan je kan? Tak boleh tahan. Sanggup berenang tau. Dia berenang. Ada juga yang buat bang. Berenang. Daripada Singapura pergi tambak Johor. Berenang. Jauh. Memanglah itu orang kata bila kau dah nekat. Kau dah nekat. Orang kata kau panjat pokok kelapa, kau terjun kepala dulu pun boleh. Alamak. Itulah. Tapi orang kata sebagai keluarga kan terpaksalah memanggil balik, kemudian dikeluarkanlah. Itulah perjalanan dia. Ada hukuman-hukuman dia ke bang? Kalau kita dalam rekrut ni tak adalah. Cuma dia terus dikeluarkan lah. Lepas tu di blacklist lah. Kau minta sekali lagi ke 20 kali ke, tak adalah. Itu je lah. Kan. Tapi itulah saya cukup
Respect lah dia boleh berenang daripada Singapura pergi Tambak Johor. Ush, jauh. Jauh memang Jauh. jauh. Kalau Memang masuk Pascal tentu dia dapat tu. Tapi jiwa dia bukan jiwa Pascal lah kan. Jiwa dia kat luar. Kata bila kau dah tak suka, macam-macam kau nak buat. Betul. Kan? Nekat dia tu Okey. tinggi. Habis daripada situ 6 bulan saya pergi kursus saya punya kepakaran. Orang kata trade lah. Untuk duduk bahagian mana. Okey, duduk kapal. Macam Dia yang shooting ke atau kita yang tonjolkan diri kita? TLDM ni dia punya kepakaran dia banyak. Oh. Kepakaran dia banyak kan. Cawangan pelaut. Cawangan pelaut dia ada macam-macam. Pecahan dia. Pecahan lagi. Ada pecahan lagi. Pecahan lagi. Lepas tu pecah cawangan bantuan. Cawangan bantuan ada lagi dia punya pecahan. Cawangan technical ada lagi pecahan dia. Oi, banyak betul tu. Memang banyak. Kalau kita masuk macam tentera darat ni, kita tahulah kalau kerani JLJ je. Dia mati kat situ je lah kan. Kalau macam Navy ni dia banyak. Technical ni kalau technical electric dia boleh pergi technical ni. Orang kata lompat. Dia macam dalam satu tajuk banyak tajuk lagi. Macam kerani kan. Kau kerani, kau boleh pergi gaji. Kerani gaji. Kalau kerani biasa, kerani am, kau boleh pergi kerani gaji. Kerani gaji boleh pergi kerani am. Kalau terkejut. Kalau orang kata tak ada orang, dia boleh pergi lompat macam tu. Tapi kalau macam dekat darat mungkin saya tak tahulah. Mungkin dia kata kalau kerani gaji lah, cari geng kerani gaji. Tapi kalau dalam Navy macam tu lah. Kalau technical electric, dia boleh pergi technical ni, dia boleh technical tu. Macam tu lah. Banyak. Okay, lepas tu abang bahagian yang mana? Saya cawangan saya pun dah lupa. Alamak. Tapi saya dulu adalah cawangan pelaut. Ada cawangan pelaut saya. Maknanya saya mula-mula saya cawangan bahagian teknikal. Sebab saya dah nekat sebelum masuk, sebab masa dalam rekrut tu saya dah nekat saya nak masuk Pascal. Okay. Memang dia berazam lah. Aku berazam. kena lepas Pascal ni, kena dapat beret. Memang nak ungu aku ni. Aku nak beret ungu ke, aku nak beret coklat ke. Janji aku nak Pascal, aku tak kira. Aku nak pecahkan tradisi keluarga tu. Tradisi keluarga generasi. Sebab generasi saya, sebelum saya semua tentera darat. Saya pecah tradisi jadi tentera laut. Bila masuk tentera laut, dalam tu tak ada grup gerak Haskell JJK ke dalam bawah saya lah. Yang bapak-bapak saya, pakcik-pakcik saya, semua tu tak ada lah. Cuma saya seorang aja. Saya kata aku nak pecah tradisi. Aku pecah tradisi masuk Navy, TLDM. Kemudian aku nak pecah tradisi masuk Pascal. Special Force tu. Special Force kan. Masuk. Lepas habis semua kursus, kelas tu orang kata ambil kursus kepakaran. Dulu cawangan saya PPP. 3 kali P. Apa tu? Peperangan paras permukaan. Maksud dia duduk di atas lah, di atas kapal. Bahagian deck. Okay. Tapi lepas tu dia tukar PAP, peperangan atas permukaan. Dia lebih kurang sikit je. Dulu PPP ada gelaran dia orang sebut. Ni geng ni PPP ni. Geng PPP dia kata memang gila-gila punya orang. Memang kurang hajar lah. Ungkal Lazi lah. Dulu sebut Ungkal Lazi. Ungkal Lazi dia baginya. Lantak lah. Dulu macam-macam lah. Okay, dalam tentera, dalam tentera darat dia lain bunyi. Dalam tentera laut ni dia lain bunyi dia. Jadinya bang, abang dah dapat Pascal tu. Masa nak dapatkan Pascal tu, apa siksaan dia? Okey, lepas saya dah habis kursus tu, dipanggil lah. Yang dipanggil tu dia macam abang offer ke atau memang abang yang kita mula-mula dululah. Yang kita daripada rekrut ni akan pergi. Mula-mula 25 orang. Tak ramai saya punya grup.
25 orang aja. Oh. Habis tu dia pilih itu sakit, ini sakit, tarik diri lain, apa tu, medical, kesihatan kan, kita pergi kesihatan tu. Tak lepas itu. Tak lepas lah, telinga bocor lah, kaki. Allah. Macam-macam ada. Itu tapisan awal lah. Tapisan awal. Lepas tu 12 orang aja saya punya grup. Oh. Daripada 20 lebih tu? 12 orang je untuk pergi masuk asas Pascal. Baru asas tu. Asas untuk permulaan. Kalau sekarang ni asas lah. Banyak orang sebut asas, tapi kalau dulu dia panggil basic. Basic. Dulu Mak Saleh. Jadi Dulu memang Mak Saleh. Jadi yang masuk 12 orang tu berapa lama dia punya latihan? Berapa minggu tu pula? Dalam tu. Untuk asas tu, untuk asas. Okey, untuk asas saja 3 bulan. Oh. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Bayangkan 12 orang nak jaga jurulatih. Oh. Jurulatihnya lagi banyak daripada pelatih. Saya ada tengok video tu. Jurulatih tu lagi ramai daripada orang yang masuk tu. Betul. Maknanya masuk masa abang punya batch tu masuk 12 orang je lah untuk Pascal tu. Ke ada macam berpuluh juga? Memang dah 12 orang tu je lah. 12 orang tu je lah. Tapi jurulatihnya tu lagi lebih. Dia punya saringan 25. Saringan 25 tu dia dah tapis-tapis lah. Budak ni lutut medical melecet. tak lepas lah. Itulah, ini tarik diri lah. Dapatlah 12 orang tu. Dapat 12 orang. 12 orang tu pun orang kata kental-kental sikit lah. Betul. Keras sikit. Lepas tu 12 orang tu masuk training asas komando tapi tu. sebenarnya sebelum pergi ke asas Pascal tu, dia ada kursus satu lagi untuk penyelam kapal. Dia kena ambil, tetap kena ambil. Kena lalui itu dulu. Kena lalui itu. Daripada situ kadang-kadang kantoi telinga lah. Sebab kita menyelam, telinga kena betul lah. Kena peka. Dia ada ujian-ujian dia lah. Masuk dalam bilik kecil tu, duduk dalam tu tak dengar apa, dia akan ada keluar bunyi lah. Daripada sebesar-besarnya sampai sehalus-halusnya. Orang kata kalau jatuh jarum kita boleh dengar. Sampai macam itu dia ujian punya dia. Pendengarannya kena dia nak tajam betul. Betul tajam. Tu nak kena kulit telinga tu. Mula besar tung, lepas tu tung, lepas tu ting, lepas tu ting, sampai kita paling halus sekali. Takat mana kita boleh pergi kan? Dia ada kena lepas sekian-sekian bunyi baru lepas lah. Kita dengar sekian-sekian bunyi baru lepas lah. Betul. Okay. Sebab kita nak pendengaran, kadang-kadang pendengaran ni problem. So anggota okey, mata okey, telinga okey, hidung okey, pernafasan okey, jantung semua okey. Bila telinga problem. Kat telinga je sangka je. Tak apa, ada setan dia semua. Dia lalu ada hantu lah kan. Dia tak kuat telinga lah bang. Kadang-kadang dia nak test kita punya apa tu, fokus lah kan. Dia fokus. Kat situlah selalunya fokus. Bila kita dalam air ni, kita mata ni kita tak apa nampak. Pandangan tu dah terbatas. Terhad lah. Okey, kadang-kadang kalau kita kat luar ni kita boleh nampak sampai 20, contohlah 25 meter, contoh 25 meter. Kalau dalam air, kena air keruh, sejengkal pun tak nampak. Betul. Kalau kena malam, apa nak nampak? Kena malam siap bercium lagi bawah. Dia buat maksiat dalam tu ya. Kita kan kawan sebelah, kita menyelam, ada tali lah keselamatan. Nak panggil kita raba. Kan? Lepas tu kita nak tengok dia okey tak okey. Macam mana nak okey tak okey? Kadang-kadang kawan tu saja nak berdajal kita. Saja nak mengena kan. Kita ada isyarat dia kan. Kita pegang dia, bagi isyarat, dia diam. Tarik kepala dia, tengok macam tu. Itu pun tak nampak lagi. Siap ketuk lagi kat dia punya cermin tu. Dia panggil face mask lah. Face mask sekarang ni kat sini kan. Tapi kalau yang betul, itu bukan face mask. Face mask adalah ni. Penutup mata. Penutup mata kan. Pergilah itu international punya. Face mask
untuk menyelam tu itu adalah international. Siap ketuk lagi teng. Kau sedar tak sedar ni? Kadang-kadang siap ketuk kepala lagi. Dalam air dia bukan kira dah. Memang dia buat macam tu. Sebab kita malam kita tak nampak. Terpaksa buat macam tu. Kadang-kadang siap bercakap dalam air. Tapi bercakap yang orang kata guna sini lah. Orang kata menukar suara. Ada cara dia Ada cara dia. Okey bang, sebelum abang pergi cerita cara tu, okey, masuk bab komando tu bang. Saya takut nanti lirik ni kan. Okey, tak tarik apa. balik. Tak apa. Itu biasa kan. Sebab biasa. kita nak ceritakan pengalaman tu, pengalaman kat situ. Kalau dia bercerita ni kan 4 hari 4 malam tak habis. Betul. Tapi kita singkat-singkatkan. Okey, Okay. habis daripada penyelam tu saya pergi ke Asas Paskal lah macam tadi saya cerita. Permulaan tu bukannya ni tau, pembukaan. Dia ada pembukaan tau, acara pembukaan. Acara pembukaan. Malam tu kita beratur lah, apalah kau. Dia bagi minum air lah. Kita Air apa bang? Mineral lah. air biasalah. Air sirap-sirap ke. Selalunya air sirap-sirap, makan pun sedap-sedap. Kan? Bang, Makan. ini cerita yang tak ada kat dalam YouTube mana-mana tau. Ni kalau Tak abang ada. cerita Ni memang cerita pengalaman saya, original saya. Kan? Apa yang abang lalui sendiri? Apa yang saya lalui sendiri. Abang, cerita, Mungkin bang. orang lain dia pengalaman dia lain lah. Kan? Kami bertiga excited nak dengar ni. Punya minum sedap, Okey. makan pun sedap. Dia bagi sedap-sedap semua Dia dulu. bagi sedap-sedap dulu. Lepas tu dia boleh cek. Adalah jurulatih, kepala jurulatih lah. Dia akan beritahu bila dengar letupan, korang kena menerap. Okey. Jangan takut, ikut je. Iyalah, kita pun dah kenyang dah. Sedap dah sengkak perut kan. Nak isap rokok je tak boleh. Macam tu saya isap rokok lah. Tapi sekarang insyaAllah alhamdulillah saya dah berhenti lama dah. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Dah hampir 10 tahun dah. 10 tahun. Alhamdulillah. Lama dah. Kawan-kawan saya belum lagi ni. Boleh berhenti. Tapi orang kata nak berhenti tu terpaksa menempuh seksa-seksa yang ada lah. Dia macam Paskal juga. Kan. Okey, Paskal. Lepas tu kita malam tu lepas makan tu, lepas tu Perut dah santak. Perut dah santak. Okey, berdiri, kita pun baca doa apa semua kan. Siap menyanyi apa semua kan. Nyanyi Negaraku lah. Semangat ni, semangat. Dengar dia punya ada satu letupan lah. Satu letupan tu je kau menerap. Tu dia serangan tebuan datang. Ingatkan tebuan rupanya. Ni apa? Rotan tengah belakang. Rotan cota tu. Rotan biasa. Rotan biasa. Rotan, batang, tongkat ali semua hinggap. Okey, lepas tu dia kata, "Okey, kau meningap, jalan jom, meningap. Kau menjalau. Kamu kita biasa menjalau lah. Menjalau ke depan. Okey. Berguling. Dengar je lah apa dia suruh. Ikut je. Kat belakang ni dah tak ada cerita lah. Berdesak. Yang tukang pukul tu lagi dahsyat daripada yang bercakap. Tak kira. Ngalahkan tukang cakap. Zap kejap-kejap. Ikut je lah. Tahan je lah. Itu azab dia lah tu. Antaranya lah. Azab pertama. Azab yang pertama mula. No. Itu orang kata tu biasalah. Memang dia hinggapkan. Yang tumbuk lain, yang kaki hinggap lain. Orang kata betul-betul kau bukan gaduh lah. Kalau kau tengok dalam cerita, ada budak cerita lah. Kalau kau tengok ada satu cerita SEAL Team. Dulu ada cerita SEAL Team kan. Kau tengok lah dia punya basic asas tu macam tu lah. Tapi asas basic ni tak ada. Asas SEAL Team ni tak ada. Kalau kau tengok cerita Rambo, Okay. kau tengok dia seksa Rambo macam mana? Seksa betul. Macam tu lah kita orang. Okay. Macam tu lah kita sop. Lepas tu tak tidur. Start daripada pukul 8 malam tu sampai 8 pagi besok tak tidur. Berjalan. Lepas tu dia pergi adalah daripada tempat yang mula tu sampai ke satu lokasi untuk
penutup lah. Aha. Tapi nak sampai ke lokasi tu, penyiksaan dia, ya Allah. Ui. Kau Kalau- tengok serupa kau pukul lembu, Aha. nak balik kandang macam tu lah. Oh. Sap kiri kanan. Kau tak betul, sap kiri kanan. Macam gitu Macam tu, masuk longkang, keluar longkang. Mula-mula kita tak perasan longkang ke apa ke, kita redah je. Ni dah tak tahan belakang. Tahu je, okey. Masuk dalam air, berup. Dah lantak lah Alah. kau. Air apa pun lantak lah. Janji aku tenggelam dulu. Janji jangan hinggap kat belakang. Dia punya sakit tu kan, kita nak elak sakit tu. Okey, berup, masuk. Lantak lah. Janji aku selamat dulu. Tapi ingat, senang ke dah masuk dalam tu? Masuk dalam tu dia kau mengangkat, mengangkat lagi, menerap lagi, menjalau lagi. Oh, ya azabnya. Sampai dia jungkil lah, dia guling lah. Dulu sebut, kalau dalam tentera ni dia sebut cungkil lah. Aha. Cungkil tu maksud dia bukan kuih gulung tau. Kuih gulung tu kita pusing badan. Ini kita Berguling macam kau macam guling. macam tenggiling tu. Kepala macam tenggiling. Pusing kepala tu lah. Itu dia panggil cungkil. Cungkil Kau cungkil. Tak sempat nak ni, kau berdiri. Tak sempat nak berdiri. Kau bagi, kau guling. La ilaha illallah. Muntah lah. Yang sedap tadi keluar balik. Muntah hijau. Betul, dia bagi, lepas tu dia suruh buang balik. Dia bagi, dia suruh buang balik. Kan? Itu asas tu. Tu asas permulaan. Itu baru mukadimah lah. Lepas tu kau kata kalau kau haus lah. Dia nak sampai, adalah checkpoint dia berhenti, dia bagi minum. Kan? Tapi dia tak bagi makan. Dia bagi minum untuk hilang haus. Tapi kau dah haus, air bukan banyak, sikit je. Untuk hilangkan tekak kan. Haus. Dia bagi lalu tekak. Tapi air apa kau tahu? Ya apa? Air tongkat ali dia bagi minum. Pahit. Tongkat Ali. Air tongkat ali. Bukannya tongkat ali Pure ni, punya. memang tongkat ali batang punya, cabut punya. Maknanya minum pun dah tak lawa Kau minum sikit, bubrek, keluar balik. Tapi tak nak kau minum je lah. Nak hilang haus. Tapi kalau bila masuk dalam longkang ke parit, air itulah kau minum. Betul lah tu. Betul. Nak hilangkan dahaga, Nak hilangkan dahaga. air lebih penting daripada makan je lah. Dia dua je. Kalau kita apa-apa pun kan, dia ada dua je. Air, tidur. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Engkau makan nombor 15. Mengantuk, minum, tegah balik, lepas tu mengantuk balik. Jalan lagi, dah sampai ujung tu, fikir penutup lah. Penutup tu, kat situ kena belasah lagi. Kena belasah lagi. Dia tak akan bagi kau rehat. Betapa payahnya nak dapatkan status Pascal tu Itu baru permulaan tu. Ui. Sampai lepas tu dah habis semua, dia baru bagi kau minum, bagi makan balik. Bagi rehat lah. Lepas tu dia balik tempat asal. Tempat kita punya tempat permulaan tadi. Kat situ adalah camp kita orang. Sampai situ, rehat sehari. Besok bermulalah itu yang saya nak dengar tu mah. Bermulalah seksaan lain pula. Lagi teruk. Boleh cakap lagi teruk tak? Nak cakap lagi teruk pun tidak, tapi boleh lah. Boleh. Boleh lah Boleh lah. Boleh lah. Kalau tak macam mana? Kalau tak lepas. Betul lah, betul. Tapi itulah kan, dalam asas tu ada peringkat-peringkat lah. Peringkat camp, peringkat paya. Tapi setiap peringkat tu ada yang tak tahan lah, berhenti lah. Saya nak berhenti, ada tak? 12 orang tu dia tahan lagi. Peringkat camp. Lepas tu peringkat hutan. Peringkat paya. Last sekali peringkat laut lah. Masa peringkat-peringkat tu ada yang keluar baris. Orang kata kau keluar baris lah, kau keluar lah. Bunyi loceng tu bang lah. Tak ada. Masa zaman saya tak ada. Tak ada? Tak ada. Habis tu saya tengok dokumentari tu yang Itu selepas saya lah. Kan? Selepas saya. Masa dia orang nak keluar tu macam mana bang? Dia macam cakap dengan jurulatih ke atau macam mana? Ada sebab kesihatan. Okey. Ada sebab yang tarik diri. Tak tahan. Tak tahan lah.
Masa tarik diri tu dia tak ada macam cakap dengan abang. Dia panggil abang apa? Abang Zam ke Tak Toyol? ada lah. Kita kadang-kadang, weh Yul, Aku nak gitu ke? aku nak tarik diri dia. Yol. Aku nak tarik diri. Kadang-kadang tu dia, kita tak tahu. Kadang-kadang dia tahu-tahu besok Dia dah tak ada. kan tak ada. Dia ada. Tapi dia dah berjumpa jurulatih, dia akan cakap macam ni. Dia pergi jumpa jurulatih lah. Okey. Dia tarik diri. Ada yang pergi hospital. Kadang-kadang sampai dekat hospital, dia boleh cakap ke doktor tu, bagi saya cuti 3 hari. Nak MC punya masalah. Bila cuti 3 hari, keluarlah. Oh. Keluarlah 3 hari. Bila nak keluar tu, kita orang tu dia tak ada loceng, kita orang menyanyi. Oh. Kita orang menyanyi. Menyanyi. Itu tanda Menyanyi tanda dah keluar lah. tapi dia akan duduk sementara lah. Tapi masih duduk di dalam Paskal. Bukan dalam Paskal lah, dalam kita orang punya asas. Untuk sebagai pembantu jurulatih. Dah jadi pembantu pula. Bantulah sementara dia nak pergi balik ke tempat unit asal dia. Dia panggil unit asal lah. Okay. Okey bang, masa abang tengah training tu apa yang macam rasa teruk dan macam saya nak tahu jugalah keadaan suasana tu di mana macam tiba-tiba abang rasa janganlah berhenti kan. Macam dalam movie kata tak payah berhenti, teruskan lagi, kau boleh. Pembohong. Boleh tak abang cerita? Oh tak ada bang. Tak adalah, saya cakap tak adalah pembohong. Benda tak ada sebenarnya. Itu jalan cerita. Okey. Tapi kalau dalam Paskal ni, kita orang cakap macam tu, kau jangan berhentilah. Kesian kat kawan kau. Kalau kau tak ada, kita orang seorang tak ada, maknanya kau dah dalam grup. Yalah. Kau macam main bola, 11 orang. Tiba-tiba satu tak ada. Cacat lah. Tinggal 10. Kau agak-agak kau larat tak? Betul. Maknanya kita punya kekurangan ada kat situ lah. Kita orang ada nasihat juga. Kau janganlah keluar, kesian. Kita cakap malam-malam lah. Kadang-kadang jurulatih suruh tidur, kita memang kita tidur. Jurulatih dah tidur, kita orang kumpul. Meeting. Meeting. Kadang-kadang pergi aku kata pergi mencopet jurulatih punya makanan. Pun ada juga. Weh, kau tak cerita dia bila kita lapar, kita punya otak berjalan tau. Betul. Kalau kau lapar kan, macam mana aku nak makan? Cari jalan. Jurulatih ada kat situ. Kemah dia ada malam-malam apa lagi. Merangkap. Itu tujuan dia menjalau. Jurulatih suruh menjalau untuk curi makanan dia. Bukan curi. Sebab kita nak idea creativity. Lepas tu kau dah ambil, macam mana kau nak balik. Kadang-kadang jurulatih tak tidur. Saja nak tengok kau punya creativity kau, apa kau nak buat, macam mana kau nak survive. Macam mana kau nak survive kan. Weh, itulah macam tu lah. Tapi tu lah, dalam asas pun bertumbuk juga. Ingat tak bertumbuk? Bertumbuk. Sebab apa bertumbuk? Kadang-kadang pasal makan je. Pasal makan sorok-sorok seorang bertumbuk. Sebab dalam asas Paskal ni kita macam satu hati lah. Satu hati. Kau kena belasah. Seorang buat salah, semua kena belasah. Seorang buat salah, semua kena belasah. Seorang aja. Padahal bukan kau buat, kawan kau buat. Tapi kena juga. Tapi kau kena orang juga. lain kena juga. Orang lain pun tetap. Itu orang cakap bersatu hati. Ini sembang bersatu hati. Kena kejauh kau lagi dulu. Tapi kalau yang seorang tu asyik buat salah je, yang lain-lain ada rasa macam marah lah. Malam bertumbuk. Bertumbuk. Itu wajib Kau punya pasal kita orang buat. Macam tu lah, itu biasa. Itu apa, dalaman lah. Lalunya dalaman lah. Tak. Besok dengan bengkak sini. Jurulatih tanya kenapa, jatuh. Tak terus terang. Tak terus terang. Macam zaman saya dulu tidur dalam kemah. Dalam ponco, dia panggil ponco. Ponco tu kan. Tidur dalam tu satu. Seorang satu. Ponco tu buat sendiri daripada ponco kita dia bagilah. Insya apa kau tahu. Kalau dalam tentera dia bagi isu. Orang kata apa? Dia bagi kita untuk guna pakai sementara. Lepas tu hammock kita pasang lah. Tidur lah. Tapi dalam tu pun kawasan kena bersih. Biasalah Navy. Yalah. Walaupun kau Navy, kalau kau Paskal kau kena bersih.
Disiplin lah. Disiplin kan. Bersih. Walaupun kau tidur situ, pagi-pagi kena sapu. Kau ingat apa? Pagi-pagi kena sapu. Tengok kawasan, jurulatih datang buat pemeriksaan. Kadang-kadang dapat tangkap berus gigi pun. Jalan kena hentam. Kena hentam juga. Kena. Kalau kau jumpa berus gigi dengan ubat gigi lagi sedap. Apa hukuman dia tu? Masa tu memang tak boleh ada benda tu mah. Tak, dia kena susun, kena bersih. Nak kena kemas lah. Nak kena kemas lah. Rapi. Contoh dia dia jumpa benda tu dekat bawah tempat tidur kau. Sepatutnya benda tu tak ada. Okey. Okey. Maknanya contoh lah. Dia jumpa benda tu bekas minum air, dia panggil mesh tin. Okey. Mesh cup. Dia panggil mesh cup. Yang kita tengok apa? Yang macam tin tu. Cawan tu kan. Cawan tu boleh masak apa semua, boleh masak air. Okey. Okey, jumpa dalam tu ada beruk gigi dengan ubat gigi. Paling best. Okay, apa dia tu? Panggil semua sekali. Dalam nanti jurulatih akan bagi benda tu, pegang. Dia akan bagi air. Minum sebelum gosok gigi. Buat apa? Komo. Buang. Lepas tu gosok-gosok gigi. Komo masuk dalam bekas tu. Semua dah habis semua gosok gigi. Minum seorang sikit. Allahu Akbar. Kau bayangkan. Baru satu hati. Itu orang kata baru bersatu hati. Minum air kumuran kawan-kawan tu. Jadinya selepas habis dalam 3 bulan tu macam-macam. Tapi dalam 3 bulan tu macam-macam. Yang minum air tembakau sebab jumpa rokok. Kau jumpa rokok, tu cakap kau salah seorang, semua kena. Kau bayangkan kawan yang tak isap rokok minum air tembakau macam mana? Dah jadi mangsa Macam urine nak sangkut. muntah dia. Muntah hijau lah. Bukan, dia takkan dia muntah-muntah. Lepas tu dia jalan melelong macam kena air ketum sekarang. Dia tak biasa isap rokok. Macam tu lah. Okey, dah habis itu. Okey, dah habis semua, lulus. Kita umum pakai ya. Ada pembarisan. Lulus tu berapa orang je bang yang masa lulus tu? Masa saya 7 saja. 12 jadi 7 lah. 25, 12, 7. 7. Lepas Itu yang hati-hati, betul-betul hati kental. 7 tu akan sentiasa bersama buat operasi ke atau berpecah lagi selepas tu? Dia akan masuk dekat squadron lah. Dia akan squadron masuk je. Okey, kau masuk grup ni, kau masuk grup ni, kau masuk grup ni. Macam dalam cerita Paskah macam tu lah. Dia pecahan lah, ada pecahan dia juga. Ada pecahan. Lah. Okey, squadron Alpha, squadron Bravo, squadron Charlie, squadron Delta. Dia ada dia punya ni lah. Masa penutup yang habis Paskal tu bang, situasi tu macam mana bang? Bila abang dipakaikan warna Keluarga datang. Okey, masa saya keluarga tak datang. Abang nangis ke macam aku nangis je dapat dia tak ada kan? Masa penutup tu keluarga tak datang. Okey. Keluarga jauh lah. Keluarga dekat Seremban. Keluarga saya tinggal kat Seremban, saya tinggal kat Melaka, duduk kat kampung. Dah jadi terbalik. Kalau orang tanya balik gaya mana, balik gaya bandar. Aduh. Okey dah habis tu saya pun pakai beri. Orang kata kita rasa bangga lah. Sebab apa yang kita nak tu kita dapat. Dah capai. Tapi nak daripada permulaan sampai dapat beri tu seksanya. Dia mesti ada rasa macam dah pembarisan. Akhirnya aku berjaya sampai sini. Macam mana lah. Dia sebenarnya bila kau dah baris tu apa semua, kau tak rasa bangga lagi. Tak rasa bangga lagi. Sebab apa? Sebab kau belum cukup rehat. Kau akan rasa seronok aja. Aku dapat beri merah. Seronok tu saja. Sebab kau dah terlampau letih harungkan selama 3 bulan tu. Memang kau penat. Kau tak fikir tu. Kau dalam kepala otak kau tidur je. Itu saya lah. Orang lain saya tak tahu. Kan? Mungkin orang lain dia rasa seronok, ada keluarga datang. Saya keluarga tak datang. Dalam kepala otak saya, aku lapar, aku nak tidur. Itu je yang dipikirkan masa dapat pakai beret tu. Ya. Lepas tu balik saya dapat cuti lah. Dapat cuti, saya balik rumah orang tua saya. Saya tidur
Saya tidur 3 hari 3 malam tak sedar diri. Allah. Oi, 3 hari, 3 malam Tak makan, tak minum. tidur saja. Tidur saja. Mak saya cakap saya dah meninggal dunia. Siap dia datang, dia pegang dada saya. Saya tak sedar. Dia cerita, aku ingat kau dah mati. Dia Apa Pascal dah buat kat anak aku ni? ya, itulah mak saya menangis tengok kaki saya hancur lah. Oh, memang hancur lah bang. Kaki. Tapak kaki hancur. Tangan ni hancur. Bukan apa, kena pukul lah. Latihan kita teruk sikit lah. Teruk Saya Teruk. pun terfikir macam mana abang punya mental yang kuat untuk tahan 3 bulan Dia tu. nak sampaikan 3 bulan tu, orang kata betul-betul kau kena betul-betul kau habis berserah diri. So, yang penting kau berserah diri. Satu, kau jaga kesihatan kau, jaga mental, jaga fizikal. Itu 3 cukup. Alhamdulillah. Semayang kau kena semayang, tetap semayang lah. Tapi kalau kau tak semayang, tak tahulah. Dalam semayang pun kau boleh berjalan. Dalam semayang kau boleh berjalan. Dalam semayang kau boleh tidur. Dalam semayang kau boleh rukuk sampai ke sudah. Betul? Saya tak bohong. Saya dah lalui. Saya rukuk. Saya sujud sampai orang dah habis. Alamak. Lalas Julati datang, baling letupan sebelah pun saya tak sedar. Ui. Kawan datang tolak saya, baru saya sedar. Dalam masa tengah Dalam masa asas tu lah. Dia punya seksa oi. Dia punya tahap. Abang tengok macam kalau saya dengan Ijat ni dengan Fadil boleh jadi Pascal lah bang. Saya nak cakap pun susah. Susah tak boleh. Okey bang. Okey, habis tu saya pun masuk skuadron. Okey bang, sebelum kita pergi ke sana, kita rehat dulu. Boleh. Sebab kita nak bagi kita punya guest rehat dan juga kita nak bagi kita punya storage ni jangan terlampau banyak sangat gigabyte tu. Sebab kita akan bagi lebih isu ni, sebab saya rasa benda ni baru sikit. Belum kita masuk lagi tentang misi apa semua. Mak kata abang ni kalau 4 hari cerita pun tak boleh habis. Okay, kita bagi kita punya guest rehat dulu. Okey.